Apa doa abang Nas yang paling special lah? Ada tak? Saya doa apa Saya jangan doa pasal kaya. Tak doa aku saya rasa. Saya doa pasal kerap Saya sudah doa. Tadi saya semayang pun saya doa juga, semoga Arsyidin diberikan kecukupan. Masya Allah. Sebab saya ke tetamu kan bawa rezeki. Ya. Cantik office Amin. dia, industrial concept. Nak sewa sini lah sebelah awak. Boleh pinjam studio. Saya suka doakan kecukupan. Oh, kecukupan kan. Saya tahu doakan untuk diri sendiri kadang-kadang Allah tak makbulkan. Sebab kita ni banyak dosa. So doakan orang lain. Doakan orang lain, malaikat doakan kita. Saya banyak doakan kecukupan. Kadang doa, ya Allah bagi kecukupan dekat staff-staff aku ni. Seorang ni nak kahwin, seorang ni pula tengah ada masalah emosi, depression. Ini pula tengah besarkan anak seorang-seorang, ibu tunggal. Yang ni pula baru kerja dengan aku, umur dah 46 tahun. Dia beri kepercayaan kepada aku, berikan dia kesihatan sebab dia membawa rezeki pada family. Saya banyak doa student-student saya, berikan kecukupan kat student aku. Aku tahu kalau student aku berjaya, aku mesti akan berjaya. Sebab bila dia orang berjaya, success story untuk saya. Seat voucher akan terus naik lagi. Saya banyak doa macam tu lah. Banyak doakan orang lain Saya tak kata saya baik lah. Ya. Sebab saya macam kita dah pernah rasa duit yang sangat banyak, lepas tu miskin balik, lepas tu asnaf, lepas tu kaya balik. Yang kita rasa macam benda tu macam Oh, mana pernah ada duit lepas tu jatuh bisnes? Jangan kali tiba-tiba T20 lepas tu B40 asnaf. Masya-Allah. Biasa lah tu. So saya rasa duit tu tools je. Kita nak kecukupan.